Apa ni? Oh. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So pagi ni aku ada dekat Kampung Pasir Putih untuk aku mancing dekat Kampung Pasir Putih ni lah. So sekarang aku ada dekat tempat parking dia, macam korang nampak ni. Ni tempat parking dia, luas jugalah, jadi tak ada masalah lah untuk korang parking. Dan macam biasa, Abang Gerol, tak ada orang lain. Bang, apa target hari ni bang? Belukang. Banyak-banyak ikan belukang juga ada target. So korang tengoklah apa hasil untuk hari ni. Jom, aku pun nak ke JT ni. Let's go. Spot pertama kita try main yo-yo dulu. Aku dah lagi 25 bang. Apa? Apa kan? 25 lagi kan? Dalam kan? Dalam kan lah. Nak dalam pasal Try main yo-yo, tengok apa ada kat yo-yo ni. Benda ni Kali siap. kesangkut. Takut. Apa ni? Boleh tahan lambat dah ni. Sangkut. Ada ikan. Mengkerung. Sangkut ikan mana? Mengkerung. Wuih, Beli dengan belik dengan mana punya ni? Habis lah. dua-dua pula. Allah Akbar. Meeting. Ya. Boleh lah, durian pun durian lah. Ya pun. Daripada tak ada. Tekong strike. Kopik ni. Kedua kopi je. Kopik ni kan bergerak kita. Kopik ni rambut panjang. Panjang ke batu. Durian. Emas. Dekat Singapura kau ni. Boleh lah buat momen ni. Jadilah. Angguk-angguk macam bunga. Allah. Macam yang kau punya makan. Apa ni? Oh. Apa kau ni? Tak tahu lah apa ni. Tu padu ah. Tengok daripada luar. Kenapa kau itu? Oh, unga. Besar lah bantang. Tak. Ikan bolos. Padu lah, padu lah. Jangan main. Ada lagi ke rasa. Apa ni? Ada. Ada. Dia bagi yang wajib lah.
Durian kan? Last call. Malung. Oh, ingat ke belin? Malung. Ibu besar siap. Apa dia geli aku. Ha? Malung karang. Bukan belin kan? Malung karang. Mana boleh ke tak boleh? Keras orang tu. Apa ni? Pecuk-corak. Karang orang ni nak. Patutlah kejap. Okay guys, sekarang dah pukul 6 petang. Kita orang baru sampai dekat tempat parking. Dan alhamdulillah untuk trip kali ni sukses. Ada hasil alhamdulillah. Sekarang abang Kiro tengah susun ikan. Sekejap lagi aku update apa hasil dekat kampung Pasir Puteh. Okay guys, inilah hasil kita orang berdua dekat kampung Pasir Puteh. Jenahak merah, kerapu ada sebelah. Dan ini ikan duri. Macam biasalah ikan wajib. Itu sajalah untuk video kali ni. So kepada korang yang belum subscribe channel aku, sila tekan butang subscribe. Jumpa korang kat video akan datang. Bye bye.